Tuan-tuan yang saya muliakan, Alhamdulillah ini kali pertama saya bercakap. Saya diarahkan oleh doktor tidak boleh bercakap banyak. Tapi hari ini saya cakap banyak dengan Tuan Amir. Yang kedua, doktor tak benarkan saya naik kereta lama-lama. Sebab keadaan tak begitu stabil. Yang seterusnya, saya tak boleh buat kerja sampai 30 hari bulan April. Ini April. 30 April. Jadi diberi cuti ya. Jadi tuan-tuan belajarlah. Saya tak ada. Jadi saya minta maaf pada semua penganjur yang terpaksa dibatalkan ceramah di seluruh Malaysia. Minta maaf untuk pelbagai rancangan, pelbagai program TV. InsyaAllah kalau sihat, kita akan mula balik pada 1 Mei. Yang ketiga, seperti mana yang tuan-tuan sedia maklum, saya sebelum ini tuan-tuan pun tengok saya dalam keadaan sihat walafiat. Nah, Kak Zah, sihat kan? Lompat sana, berlari sini. Jadi rutin saya pada setiap tahun, yang pertama ialah buat check up. Buat stress test. Itu rutin. Kita buat stress test, check up, fully check up sebelum Ramadan hari itu. Saya boleh berlari sampai stage 4. Doktor kata, okey, elok. Buat check up semua, fully check up. Yang tingginya uric acid. Doktor kata makan banyak kacang. Yang lain okey. Jadi buat jantung, CT scan, semua cantik. Tidak ada masalah. Cuma ada satu bahagian saja yang agak sempit sikit tapi tak berbahaya. Doktor kata tak payah pasang belon, tak payah buat stand. Makan ubat saja. Sebab ini tak ada apa-apa masalah, buat ke tak buat. Okey. Itu scan, CT scan. Tapi angio kena buat lah. Sebab dah 5 tahun. Setiap 5 tahun saya akan buat angio. Untuk tengok kedudukan jantung saya. Jadi pukul 11 pagi hari Rabu, saya masuk dalam bilik untuk buat echo. Echo pun cantik. Saya tengok dalam komputer tu cantik echo dia. Injak cantik. Doktor kata cantik. Semua no problem. Should be no problem lah Datuk. Okay, everything. Tengok clear lah. Semuanya cantik. Saya pun masuk balik wad, seronok lah Kak Zah. Nah, seronok lah doh. InsyaAllah tak ada apa lah kot. Pukul 2.30 dia orang tolak saya untuk buat angio. Masuk kamera, wayar semua kan. Kod tangan. Jadi dia orang bagi saya bius. Tak tidur-tidur juga. Ngantuk pun tidak. Jadi saya dengar lah apa yang dia orang cakap semua. Sakit lah pula. Tapi saya tahan je lah. Lepas tu doktor tanya saya, you tak mengantuk ke Datuk? Tak ada. Tak tidur? Tak ada tidur. Tambah lagi 10 ml. Tadi 20. Tambah lagi 10. Saya pun malas nak tengok dia duk tolak ni kan. Saya malas nak tengok, saya pejam mata. Lepas tu saya kata, doktor sakit. You tak tidur ke? Tak. Jadi saya tak boleh tak tidur, tak mengantuk, tak bius, tak apa. Semua duk rasa. Jadi, dari situ, doktor dah suruh saya ngucap. Doktor Cina. Dia punya pembantu dia pun, sis pun India, perempuan. Datuk mengucap, Datuk. Saya masa itu dah
Rupanya dia orang selesai mengucap tu sebab ada satu yang kritikal, jantung. Dia kata, saya tanya, kenapa doktor? Ada satu bahagian kritikal. Saya kata, you cakap okey. Dia pun diam. Echo okey, CT scan okey, semua okey. Dia kata ini tak okey. Sangat kritikal. Jadi saya masa tu mana dah tahan sakit lagi. Mana duk sakit lagi ni. Dia pula jadi dada saya dah. Yang tu yang waktu dalam bilik tu saya dah kritikal. Sakit. Rupanya ada satu saluran besar yang tersumbat. Yang dah sangat genting. Yang tak nampak waktu echo, yang tak nampak waktu CT scan, yang tak nampak waktu ECG. Ini benda pelik. Dan tuan-tuan pun kenal saya adalah seorang yang sangat menjaga makan, berpantang dan sangat makan ubat. Sebab tu tuan-tuan boleh tengok saya sihat, boleh ceramah, walaupun saya tak tidur, malam-malam tak tidur, pagi-pagi datang mengajar macam biasa, sihat. Rupanya ada benda lain yang tersembunyi. Ini benda saya pun tak pastilah. Doktor pun diam. Doktor dah kelang kabut. Dah tak tahu, dia panggil isteri saya masuk dalam bilik OT. Panggil isteri saya dengan Hajah Jasmine. Minta kebenaran untuk buat belon secepat mungkin. Yang bukan dalam perancangan awal. Untuk. Jadi, nak cari pula belon tu sama dengan size stand. Itu pun dah makan masa. Berlari-lari, bekerja-kerja dia orang ni saya nampak. Duk cari balik record history 2016. Nak tengok size stand sama dengan belon. Jadi waktu itulah saya rasa aku ni lagi sekali jalan ni. Masa tu duk ngucap je lah. Jadi jumlah dia orang tarik keluar ni masuk saja 3 kali. Ya, kabel-kabel tu. Dia tarik keluar pula, masuk lagi sekali. Sampailah pukul 6. Daripada pukul 3. Yang tu yang saya rasa dia punya rahang saya ni, jaw saya, dada saya ni dah tak boleh berfungsi masa itu. Itu yang masuk ICU. Alhamdulillah duduk dalam ICU tu macam-macam ubat lah saya mereka bagi. Ubat nak bagi tidur lah, ubat untuk buat alahan ke semua. Pukul 4 pagi pun saya tak tidur lagi dalam ICU. Jadi itulah, duduk semalam tang ICU, saya dipindahkan ke ward biasa. Duduk dalam ward biasa tu, alhamdulillah jantung saya tak sakit lagi, dada saya tak sakit lagi, saya punya jaw rahang ni pun tak sakit lagi, pernafasan pun semua okey. Pindah ke ward biasa. Alhamdulillah, duduk 2 malam, saya kata saya nak balik lah, nak rehat. Jadi sampailah sekarang tak boleh buat kerja. Jadi penat. Cakap banyak pun jadi penat. Saya kata kalau saya tak jumpa doktor, mesti saya sihat. No. Sekarang saya ceramah dekat Kuala Lumpur. Malam tadi saya ceramah kat Puchong. Dengan sebab pergi serah diri kat mereka, terus tak boleh berjalan. Tapi apa-apa benda pun ada hikmah. Saya ucap terima kasih kepada Dr. Fung, Dr. Siva, Sangkari,
Terima kasih pada semua staf KPJ yang banyak tolong saya. Terima kasih pada semua pelajar-pelajar baik di Al-Barakah, baik di seluruh Malaysia yang mendoakan saya. Alhamdulillah, insyaAllah, I will be back on 1st May, insyaAllah. Okay, jadi saya ulang balik, saya selama ini sihat, saya kuat, saya mengamalkan pemakanan yang sangat bagus, rawatan yang sangat tersusun, dan tuan-tuan pun kenal saya tidak pernah mengadu penat, letih, tak pernah. Saya sihat. Cuma saya hanya menjalani rutin setiap 5 tahun, iaitu memeriksa stand yang masuk 2016. Jadi saya akan periksa setiap 5 tahun. 2020 saya dah periksa, 2025 saya tak periksa, jadi saya periksa pada tahun ini. Jadi sebelum periksa saya buat CT scan, saya buat ECG, saya buat echo. Jantung saya berada dalam keadaan sangat elok. Dia berlaku kritikal ketika angio sedang dilakukan. Doktor dapat mengesan ada satu saluran besar yang sempit, genting, yang selama ini tak nampak di dalam CT scan, di dalam echo. Tak nampak, tiba-tiba je. Dan doktor terpaksa mengambil langkah yang segera pada masa itu, dan saya mengaku pada waktu itu keadaan saya sangat tidak baik. Tapi Alhamdulillah, Tuhan tolong, Tuhan bagi pinjam lagi umur. Alhamdulillah, mudah-mudahan terus sehat. Jadi itu saja untuk pusingan pertama, menjawab soalan Ustaz Kazim ni. Dia kata dia bomo, dia ngubah orang. Saya tak pernah ngaku bomo pun, saya cuma berkongsi perubatan. Dan selama ni pun saya sihat, check up hospital pun sihat. Bayangkan masuk CT scan sihat, buat echo pun sihat, buat MRI pun sihat, tak nampak apa. Mungkin ada sesuatu yang pelik yang hanya nampak ketika angio. Dan waktu itu saya mengakui keadaan saya sangat tidak stabil ketika dalam bilik OT. Dan begitu juga waktu di dalam ICU. Tapi berkat doa pada tuan-tuan semua, Alhamdulillah, saya keluar dan saya rehat. Dan saya dah tak tidur 72 jam. Campur dengan semalam 24 jam. Berapa? 4 hari. 96 jam. Subhanallah, 96 jam. Jadi di Uwat saya tak tidur langsung, di balik rumah pun saya tak tidur langsung. Tapi Alhamdulillah masih sihat. Dan tuan-tuan pun tahu saya tak tidur bertahun-tahun. Sampai malam tu nurse tanya dekat doktor nak bagi ubat tidur ke dekat ICU. Doktor tak payah bagi, not efektif. Dia sendiri cakap not efektif. Doktor cakap kat saya, Datuk, you are very strong, Datuk. Saya kata, why? Suruh ubat yang paling kuat pun you tak mau tidur. Saya kata kalau saya ambil ubat tidur, dia masuk ubat tidur ke, dia sini ubat tidur, lagi dia melawan. Doktor bagi saya magnesium untuk saya tidur. Saya kata saya boleh makan, tapi nak tidur saya tak tahulah. Dia akan berlawan. Semalam saya ajak driver saya bawa saya pusing pergi ke Pulau Pinang. Sebab saya nak tidur dalam kereta. Tapi kereta yang saya suka tu dah jual. Belum beli baru. Jual lah pula. Kalau saya nak tidur, saya akan naik kereta putih saya tu. Tapi dah jual dah hujung bulan hari tu. Ramadan tu. Ramadan itu.
apa. Janji saya nak tidur je. Saya dapat tidur 2 jam pun jadilah. Sebab saya langsung tak tidur. Tapi itulah. Allah jaga, alhamdulillah, bertahun-tahun saya tak tidur, saya masih kuat. Saya masih okey. Sampai sekarang 72 jam campur semalam, tolak 4 jam saya tidur dalam kereta. Dapatlah dalam 86 jam saya tak tidur. Tidur kat rumah tak mau tidur. Nak tumpang tidur rumah kat Syam malam. Kat Syam dah. Kak Syam tu kat luar. Alhamdulillah, Datuk ingat lagi nama Kak Syam. Alhamdulillah, untung. Yang depan ni Tok, nama ni. Kak Zah. Kak Zah, alhamdulillah Datuk ingat. Alhamdulillah, masya-Allah. Nak tidur. Alhamdulillah. Tak tidur. Ini kalau seorang 1,000 bagi ni boleh beli balik kereta tu. Jadi terima kasih pada Cik Tuan Amri. Tuan Amri pula lah. Tuan Amir yang sudi melawat. Dan saya tak ada apa nak minta pada dia. Dan memang Al-Barakah pun tak pernah minta apa-apa. Daripada mana-mana kerajaan. Dulu masa Mi'in ke, masa zaman Datuk Seri Najib ke, siapa pun memerintah, Datuk Seri Nizar ke, yang memerintah Perak Malaysia ke apa semua ke, kita tak pernah minta bantuan. Sebab kita Al-Barakah daripada 2005, 2006 kita membangun dengan pertolongan daripada Allah, dengan orang ramai. Dan memang kita bebas daripada palutan politik, kita bebas daripada sentimen politik. Sebab tu kita di sini, semua orang politik adalah kawan kita. Kita tak pernah. Dan saya sendiri pun, tuan-tuan sedia maklum, ditawarkan dengan macam-macam jawatan. Semua saya tolak. Sebab saya sayang Al-Barakah, saya sayang profession dakwah. Jadi biarlah orang politik dengan orang politik, mereka buat kerja untuk rakyat. Saya buat kerja untuk rakyat juga, untuk ummah. Masing-masing bergerak pada cara masing-masing. Jadi Encik Amir ni orang politik, anak muda, berwawasan, badan tegap, sihat elok. Dia buat kerja. Saya dengan kerja saya Al-Barakah. Cuma saya taklah kata kecewa. Saya taklah kata sedih. Cuma rasa sedikit terkilan. Ya, bila bangunan kita nak dirobohkan di Jalan Juara. Jadi padahal bangunan tu di atas tanah sendiri, dan Manjui adalah kampung tradisi yang tak terikat sepenuhnya dengan macam-macam peraturan yang lain. Jadi sebab tu saya tanya, kalau Al-Barakah nak macam-macam syarat, kenapa syarat yang sama tak dikenakan pada bangunan lain? Ada yang buat rumah bawah tali api, ada yang buat sampai tengah jalan pun ada. Nak kona pun rumah dia dulu jumpa tengah-tengah simpang, tak kena roboh pun. Sedangkan Al-Barakah ni membantu masyarakat. Bukan kita nak membina bilik mayat tu di hospital. Kita membina pondok, satu unit pondok untuk warga yang dah beli pondok, satu rumah store untuk simpan barang. Jadi ada yang kata nanti buat hantu, ada hantu lah di situ dah. Macamlah kita tak mati. Dan akhirnya kita dapat notis supaya dirobohkan. Yang tu, tolonglah tengok jasa Al-Barakah ni. Tak tengok jasa saya pun tak apa, saya bukan dah jasa. Tapi Al-Barakah ni takkan hanya buat bangunan store dan rumah pondok. Nak masuk elektrik pun susah. Sedangkan banyak lagi bangunan lain yang tak dinampak. Jadi dengan kehadiran Tuan Amir, saya harap Tuan Amir dapatlah ketengahkan benda ini. Kalau boleh batalkanlah arahan dan notis merobohkan Al-Barakah. Kalau dirobohkan pun Al-Barakah daripada satu sudut rugilah.
Sebab duit kita dah keluar, duit sendiri, bukan duit minta. Tapi daripada sudut yang lebih besar, bila dirobohkan bangunan Al-Barakah ni, yang akan mentimbul kesan ialah pada pihak-pihak yang berkenaan. Jadi saya minta maaf pada Tuan Amir. Dewan ada panggil saya hari itu, wakil Al-Barakah ke pejabat dia untuk bincang. Tapi pengurus saya tak buka email. Dah hari itu baru tahu ada perbincangan. Jadi kami tak tahu. Dan kita minta diadakan tarikh tapi tak dapat tarikh. Jadi itu kesilapan kita sebab tak baca email. Jadi saya jelaskan di sini, kita hanya membuat store dan pondok satu pintu. Kita bukan buat bilik mayat, simpan mayat di situ, tak. Pengurusan jenazah kita buat di tempat kita. Minggu lepas staf kita meninggal, kita uruskan di situ. Jadi saya harap Tuan Amir dapatlah tengok balik benda ini, sebab bangunan pun dah 90% siap. Itu sajalah. Dan yang keduanya, dapatlah masuk elektrik. Takkan nak masuk elektrik, satu pintu rumah kena buat KM, kebenaran merancang. Kena cek sampai 16 jabatan. Tak munasabah saya rasa. Kita bukan nak buat sekolah besar, buat rumah sahaja, rumah pondok. Tapi syaratnya nak sampai kebenaran merancang. 16 agensi kena bagi pandangan. Dia dalam manjui kot. Tak pernah lagi saya dapat surat-surat macam tu. Jadi pada pihak-pihak yang duk report semua, pulanglah. Kalau kata nak roboh, roboh lah tuan-tuan. Saya tak terkesan apa-apa. Jantung saya roboh pun saya tak terkesan. Tambah nak robohkan bangunan. Nah, nyawa saya pun nak mati pun saya relax. Macam-macam cabaran datang. Jadi setakat nak roboh tu, kalau you all nak roboh, roboh lah. Tapi ingat, kesan dia akan sampai. Okey. Nama. Jadi datang bincang elok. Bukan turun report pada Tuan Amir. Ya. Macamlah tak kenal Ustaz Kazim. Datang bincang elok. Takkan kita nak simpan mayat situ. Kita bukan hospital. Ada yang kata bila mandi mayat nanti darah mayat tu keluar masuk longkang. Kalau mayat tu berdarah, tu mati dibunuh. Hospital lah mandikan. Kalau berdarah maknanya aksiden. Itu hospital lah mandi. Apa kejadah Al-Barakah nak mandikan. Tahun lepas 2 orang je mati. Itu pun ke bumi dan mandi di rumah masing-masing di Batu Gajah dan di KL. Jadi saya seronok sangat bila Tuan Amir datang, dapat dia melihat sendiri keadaan sebenar di Al-Barakah. Dan saya cakap pada dia tadi, datanglah nak buat program ke, nak buat aktiviti apa ke, kita di sini sangat terbuka dan mempunyai pelbagai kemudahan untuk digunakan. Dan kami tak meletakkan politik. Kami letakkan kepentingan bangsa, negara, ummah dan kebaikan. Dan untuk pengetahuan Tuan Amir, sekolah kita ni bukan tempat untuk orang Melayu saja. Semalam yang datang ke rumah saya Cina 2 orang, India seorang. Mai datang minta maaf sebab tak tahu saya masuk hospital. Minta maaf Datuk, saya tak tahu Datuk sakit, saya tak tahu, minta maaf Datuk. Cina. Yang tak datang orang Barakah. No. Kak Zah tak datang. Kak Rus tak datang. Astaghfirullahalazim. Elok tak datang. Penat Kak Syam. Penat. Bila jalan tu penat.
Saya kata kalau aku tak buat hari tu pun sihat. Tapi tak apalah. Perancangan Allah sebaik-baik perancang. Saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Amir, iaitu pegawai khas kanan pada ahli parlimen Tambun, yang sudi datang, sanggup datang melawat sekolah kita. Dan saya harap Tuan Amir, ini bukan kali pertama lah. Datanglah ziarah santuni makcik-makcik pondok ni. Dan apa-apa pun datang, insya-Allah al-barakah akan sentiasa memberikan khidmat dan kerjasama. Terima kasih semua. Saya jemput pada Encik Muhammad Amin untuk menyurahkan surat rayuan kita kepada Tuan Amir untuk dipanjangkan supaya dapatlah ditengok semula arahan merobohkan bangunan kita.